Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian. Kalau tidak dipecahkan ruyuh, manakan dapat sagunya. Begitu indahnya pepatah Melayu yang mengajar kita bahawa kejayaan tidak datang berhulek. Dengan penuh syukur, saya berdiri di pentas ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Teknologi Pemakin Generasi Berilmu. Hadirin sekalian, kita kini hidup dalam dunia tanpa sempadan. Dengan satu sentuhan pada skrin telefon atau komputer, berbagai maklumat dapat diperolehi. Dahulu, kita mencari ilmu di perpustakaan. Kini, perpustakaan telah berada di hujung jari. Inilah keajaiban teknologi yang mengubah cara kita belajar, berkomunikasi dan menjalani kehidupan seharian. Persoalannya, adakah teknologi menjadikan kita lebih bijak atau kita sekadar menjadi pengguna yang leka? Hadirin sekalian, teknologi ibarat sebilah pisau. Di tangan seorang chef, pisau menghasilkan hidangan yang lazat. Namun, di tangan orang yang disalahgunakan teknologi, di tangan orang yang tidak bertanggungjawab, pisau boleh mendatangkan bahaya. Begitu juga teknologi. Jika digunakan dengan kebijaksanaan, teknologi menjadi jambatan menuju kejayaan. Jika disalahgunakan, teknologi mampu merosakkan masa depan. Hari ini, murid bukan sahaja belajar melalui buku teks, tetapi kita belajar melalui video interaktif, video digital, kecerdasan buatan atau AI. AI mampu membantu kita memahami pelajaran, menjana idea dan mencari maklumat dengan lebih pantas. Namun begitu, AI bukanlah pengganti guru, apatah lagi pengganti usaha. Kejayaan tetap memerlukan disiplin, kesungguhan dan kejujuran. Hadirin yang saya hormati, di sebalik manfaat, teknologi juga membawa cabaran yang besar. Berita palsu tersebar dengan pantas. Polis cyber semakin membimbangkan. Ada yang terlalu asyik bermain permainan video sehingga mengabaikan pelajaran, kesihatan dan keluarga. Lebih menyedihkan, ada yang menggunakan teknologi untuk menghina dan menjatuhkan maruah orang lain. Adakah itu contoh generasi yang kita impikan? Sudah tentu tidak. Sebagai murid yang bertanggungjawab, kita mestilah menjadi pengguna teknologi yang beretika. Sebelum berkongsi sesuatu maklumat, pastikan kesahihannya. Sebelum menulis atau komen, fikirkan kesannya terhadap orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, inspirasi dan perkara yang membawa kebaikan. Sesungguhnya, setiap jejak digital yang kita tinggalkan akan menjadi cerminan peribadi kita. Rakan-rakan sekalian, negara memerlukan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malah kaya dengan adab dan nilai murni. Kita mahu menjadi generasi yang mampu mencipta inovasi, menyelesaikan masalah dan bersaing di peringkat dunia tanpa melupakan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Bak kata pepatah, ilmu itu pelita hidup. Teknologi pula ialah kenderaan yang membawa kita menuju ilmu. Namun, kenderaan yang paling canggih sekalipun tidak akan sampai ke destinasi jika pemandunya tiada arah tujuan. Oleh itu, biarlah ahlak menjadi kompas, ilmu menjadi bekalan dan teknologi menjadi pemakin kejayaan. Hadirin yang dihormati, marilah kita memanfaatkan teknologi untuk membaca lebih banyak buku, menguasai berbagai bahasa, menghasilkan inovasi dan membantu masyarakat. Jadikan setiap klik sebagai langkah menambah ilmu, setiap carian sebagai peluang menimba pengetahuan dan setiap perkongsian sebagai usaha menyebarkan kebaikan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di pohon jati. Teknologi dimanfaat setiap hari agar bangsa terus dihormati. Ingatlah, teknologi yang canggih tidak menjamin masa depan yang gemilang, tetapi manusia yang berilmu, berakhlak dan
dan bijak